Korang bayangkan satu device ni boleh bagi internet laju macam roket. Lepas tu boleh connect sampai 40 orang sekali jalan. Dan boleh charge pula phone korang kalau bateri korang kong. Menarik kan? Okey, hari ni saya nak perkenalkan satu benda yang akan ubah cara korang guna internet bila travel, kerja dan kalau nak melepak kat luar rumah. Ni dia. Jeng. Ting. Ni dia. D-Link DWR U200. Siap dengan Wi-Fi 6 dan juga support 5G. Memang padu babe. Ni dia. Hey, selamat datang ke Motium, Inspirasi Kehidupan dan juga makanan. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng tu. Kalau korang suka review gadget yang best dan berguna macam ni. Komen kat bawah kalau korang pernah guna hotspot yang panas dan juga lembab. Sama geng. Kita pernah mengalami pengalaman macam ni. So, apa sebenarnya D-Link DWR U2100 ni? Ini adalah mobile hotspot 5G Wi-Fi 6 yang compact. Saiz dia macam handphone je tapi power dia macam mini server. Dengan sokongan 2.4G dan juga 5G band. Dia boleh bagi liputan internet sejauh berapa? 50 meter guys. Kiranya dia boleh cover satu rumah. Kalau satu office pun dia boleh cover geng. Bila try kat area saya, connect dengan Yes 5G SIM card, boleh dapat lebih daripada 650 Mbps. Ada report kat kawasan lain tu boleh cecah sampai 800. 800 Mbps. Bergantung pada coverage dan juga band lock. Untuk kaki Netflix, streamer dan juga TikTok live, yang Zoom meeting juga tak terkecuali, semua ni boleh jalan secara smooth saja. Tak ada buffering lagi guys. Wi-Fi 6 bukan sekadar laju tapi efisien. Dia boleh handle sampai 40 device serentak. Contohnya kalau office kecil ataupun satu family, ataupun dalam masa travel dengan geng-geng kita kan, contohnya pergi glamping dan sebagainya, consider it done, consider it settle geng. Bayangkan, mak kita tengok YouTube, ayah pula layan berita, anak-anak pula main game online. Semuanya connect kepada satu device ni je. Power kan? Semuanya kita settle. Ini yang paling suka. Dia ada bateri sampai 6000 mAh dan boleh reverse charge. Korang sedang berada di outdoor, di luar kawasan, phone pula kong. Aduh, macam mana guys? Tak perlu risau, tak perlu kita mencari power bank. DWR U2100 ni boleh jadi power bank korang. 2-in-1 device. Tahan sampai 12 jam penggunaannya. Cukup untuk kita guna pada satu hari yang penuh. Contohnya, kita pergi ke perjalanan jauh ataupun sesiapa yang peniaga tu, kita pergi fest ataupun kita join booth ke apa, carnival ke, kita buka booth kita daripada pagi sampai malam. Tak pandai setup? Tak apa. DWR U2100 ni, plug and play je guys. Kita masuk SIM card dan hidupkan dan terus saja jalan. Dia ada skrin sentuh ataupun touch screen sebesar 2.01 inch. Korang boleh tengok status connection, boleh tengok bateri, network info, semuanya mudah saja guys di hujung jari anda. Wi-Fi dia guna WPA2 encryption, jadi lebih selamat. Tak payah risau orang curi line anda lagi. Series certified, jadi sah untuk guna kat Malaysia. Yang paling best pula, 3 tahun warranty geng. 3 tahun tu. So, bukan 2 bulan, 3 tahun. Kalau korang jenis yang kerja remote ni, travel pun banyak, buat live stream,
jualan online, fotografer on the go macam kami ni. Ni memang device yang wajib ada dalam bag korang. So, anything semuanya on the spot, kita boleh buat reporting ataupun update the data. Kalau rumah korang tak ada fiber ataupun selalu saja blackout, ini boleh jadi backup yang terbaik juga guys. Okay, jujurnya, kalau kawasan korang 5G yang lemah, kelajuan mungkin tak mencapai maksimum, okay? Tapi, still boleh pakai 4G LTE dan sebab dia guna bateri, pastikan charge penuh sebelum anda keluar rumah. Okey, barang ni best kan? Macam mana nak dapatkan barang ni? Korang boleh dapatkan dekat Shopee, Lazada, TikTok. Cari je D-Link Official Store. Okey, link untuk Trusted Shop ada juga kami letakkan di bawah ruangan video description di bawah ni untuk memudahkan anda. Okey, kalau nak pegang-pegang dulu ataupun nak rasa-rasa dulu, boleh juga nak usahkan retail store tu. Harga dia mungkin tak murah guys, tapi berbaloi untuk fungsi dia dan juga jangka masa yang panjang. Okey geng, korang rasa best tak DWR U2100 ni? Fungsi dia 3-in-1, ada hotspot 5G, ada Wi-Fi 6 dan juga power bank. Okay, drop dekat komen tu, saya nak satu. Okay, kalau rasa device ni memang ngam dengan style bergaya hidup anda. Okay, macam biasa, like video ni kalau info ni membantu anda. Share dengan kawan-kawan yang selalu mengeluh pasal internet ataupun mencari solusi macam mana nak dapatkan internet laju dan juga macam mana nak dapatkan router yang tahan lama bateri dia. Kepada peniaga-peniaga yang kat luar tu selalu buka booth ke, meniaga di luar ke, recommend juga kat diorang ni guys. Okay, subscribe untuk lebih banyak review gadget yang menarik dan real. Okay, jadi sampai jumpa lagi dalam video seterusnya. Stay awesome dan stay connected. Okay, bye-bye.